artificial yang dicipta untuk mengaut sokongan orang Melayu. Jangan duk main isu DAP ni, kita dah meluat dengar dah. Dia bermusim. Isu perkauman paling hebat tahun 69. Tuan-tuan tak hidup lagi. Kemudian hidup kali isu perkauman tahun 87. Kami semua masuk ISA waktu itu. Lagi sekarang muncul semula isu perkauman, isu DAP. DAP di Negeri Sembilan jahat, DAP di Johor jahat, DAP di Perak baik, DAP di Pahang baik. Artinya isu DAP ini hanya digunakan untuk mendapat undi. Betul ke tak? Bukan isu real, isu artificial yang dicipta untuk mengaut sokongan orang Melayu. Itu yang dimainkan isu DAP ini.